bila naik motosikal. Ketika aku naik motosikal, aku boleh bercakap sepuas-puasnya. Cuma mic lah, yang penting mic tu. So mic, oleh kerana aku nak cakap di atas motosikal, aku beli mic DJI 3. Kerana aku dimaklumkan mic DJI 3 noise cancellation dia tu, kalau kita tekan tu dia boleh hilang semua. Adakah betul mic DJI 3 atas motor ketika bergerak dengan angin yang bukan bersepul-sepul yang laju ni, adakah dia boleh menghilangkan bunyi-bunyi yang ada datang pada ni? Sekarang ini aku menggunakan mic DJI Mini. Okey, Assalamualaikum. So, kita nak dengar adakah suara angin yang dibawa bersama motor yang membawa ni. Dan dengar dalam video ni. Seperti tadi, Ambo telah guna mic DJI Mini. So, kita nak buat perbandingan antara DJI Mini dan juga DJI 3. Merupakan mic terbaru daripada DJI. Adakah bunyi-bunyi kereta-kereta angin yang ada di sekeliling Ambo ni turut dirakam ataupun tidak? Anda boleh dengar dan nilai sendiri. Ketika video ini dirakam, saya menunggang motosikal dengan kelajuan 50 km sejam, dan di sekeliling Ambo ada kereta, dah pasti ada angin, motor dan macam-macam bunyi. Bunyi bas, adakah anda akan dengar bunyi bas? Mana dikatakan mic DJI 3 ni dia boleh menghilangkan noise dan bunyi sekitar anda, dan dia hanya capture suara anda sahaja. Kalau audio ini jelas, anda kata baguslah mic ni. So saya pusing anda di hadapan tu. So kita telah sampai, dan lagi kita akan dengarkan kepada anda perbandingan di antara mic ini dengan mic DJI 3 dalam keadaan saya menunggang motosikal di tengah bandar. So kita boleh buat perbandingan.